Mudahnya kita nak fizikalkan emas sekarang. Mudahnya kita simpan emas dengan Public Gold sekarang. Hari ni tuan-puan, kita boleh keluarkan emas, kita boleh withdraw emas kita untuk pegang emas fizikal. Dah ada 3 kaedah. Yang pertama, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk post emas ke rumah tuan-puan. Itu paling mudah, tapi untuk item 20 gram dan ke bawah sahaja. Cara yang kedua, kalau tuan-puan nak pegang emas sendiri, nak fizikalkan emas, tuan-puan boleh keluarkan daripada mana-mana gold ATM machine yang ada dekat Malaysia ni. Sekarang ni tuan-puan, Public Gold dah ada lebih 70 buah gold ATM machine dekat Malaysia ni. Kalau tuan-puan nak tahu lokasi dia kat mana, tuan-puan boleh tengok dekat apps Public Gold, iaitu di bahagian Find Us. Dan cara yang ketiga tuan-puan, untuk item yang besar, kita boleh set appointment untuk collect emas kita dekat mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan dekat Malaysia ni. Hari ni tuan-puan, Public Gold dah ada cawangan di setiap negeri di Malaysia kecuali di Perlis. Jadi geng-geng Perlis tu boleh ambil ataupun collect emas dekat Kedah. Sebab dekat Kedah kita ada 2 cawangan, iaitu Alustar dan juga Sungai Petani. Jadi set appointment untuk collect emas item besar, contohnya macam item 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram emas. Jadi dengan cara ni tuan-puan, sangat senang kita nak simpan emas dengan Public Gold. Dan untuk konten ni, saya nak unboxing satu emas saya yang baru saya arahkan sistem untuk post emas ke rumah saya. Jadi kita tengok item apa yang saya keluarkan daripada akaun Emas Gap saya. Jadi tuan-puan tak perlu risau tuan-puan, Public Gold ada cover insurance. Bila mana Public Gold post emas ke rumah kita, anything happen, kita ada cover insurance. Public Gold akan tanggung balik sepenuhnya. Jadi ini emas saya yang saya keluarkan daripada akaun Emas Gap Public Gold. Item 5 gram bunga emas Public Gold. Jadi sangat senang kita nak keluarkan emas kita sekarang. Untuk tuan-puan yang belum simpan emas, jom simpan emas. Perkongsian yang santai tapi sampai. Teruskan follow saya.